saya kena bagi beberapa fakta yang perlu diambil kira selepas kemenangan besar Barisan Nasional di Johor Darul Ta'zim. Postmortem kita, jangan kita sombong, jangan kita menidakkan usaha orang lain, jangan kita rasa kita hebat, saudara. Fakta yang pertama saya nak bagi tahu dekat kamu ialah Johor menang besar kerana sumbangan yang diberikan oleh rakan-rakan PAS, penyokong PAS, pemimpin PAS. Dengar baik-baiklah, ini dah sombong. PAS tak boleh pakai, PAS tak bantu kemenangan. Saya nak bagi tahu, jangan buat pasal lah. PAS tak bertanding di 23 DUN, dan saya buat ramalan daripada 23 DUN itu UMNO akan menang 18, saudara. Ada 11 DUN PAS bertanding, UMNO kalah kat situ beberapa DUN. Ada kalah 100 lebih ya undi ya. Sakit hati tu PAS masuk. Ini menunjukkan PAS sudah bantu. Kena berterima kasih. Saya nak berterima kasih kepada ahli-ahli PAS, penyokong PAS yang membuang undi baru-baru ni, yang telah menyokong calon Barisan Nasional, sehinggakan calon MIC, MCA menang, saudara. Jangan kita belagak lah, jangan sombong lah, jangan nak hina parti PAS bila diajak bergabung di Negeri Sembilan. Jangan kita rasa kita terlampau hebat. Kalau PAS bertanding 23 DUN, saudara, belum tentu menang besar. Sebab saya buat ramalan hari itu, saudara. Awak kena ingat, ramalan saya ada masuk yang keempat, iaitu krisis Perikatan Nasional, dan juga sokongan secara terbuka yang dibuat oleh Presiden PAS yang menggesa ahli-ahli PAS mengundi calon UMNO Barisan Nasional. Ini satu kenyataan yang jelas telah memberi impak besar kepada kejayaan UMNO Barisan Nasional untuk menang di Johor. Jangan kita nak kata PAS ni tak boleh pakai. Jangan gadah. Saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan UMNO, kamu kena berterima kasih. Kamu jangan kata tak payah pedulilah, PAS ini hari ini dia gini cakap lain. Kena ingat, saudara, kemenangan besar itu ada jasa daripada penyokong PAS, saudara. Saya lihat sendiri, saudara, sebab saya turun padang. Saya lihat sendiri orang-orang PAS pergi dekat markas BN. Saya lihat sendiri mereka membantu. Mereka turun sebab apa? Mereka taat kepada kenyataan yang dibuat oleh Presiden supaya memberikan sokongan, memberikan undi, memastikan bangsa Johor, bangsa Melayu Islam menang, dan menafikan DAP untuk berkuasa bersama dengan Pakatan Harapan, saudara. Ini penting. Kerana apa? Kerana keputusan ini menyebabkan UMNO Barisan Nasional menang besar pada pilihan raya negeri baru-baru ini, saudara. Dan perkara ini termasuk dalam fakta yang saya bagi kau. Awak tengok fakta yang saya buat di VTT. Tengok 5 fakta, termasuk fakta ini, saudara. Saya bukan main-main. Ini penting. Awak jangan rasa seronok sangat. Kerana sokongan daripada Perikatan Nasional, terutamanya ahli-ahli PAS, saudara. Pengaruh PAS membantu kemenangan besar Barisan Nasional di negeri Johor Darul Ta'zim.